Dion Kouls terus kekal bersama Cerezo Osaka untuk musim depan. Pemain pertahanan Harimau Malaya, Dion Kouls dijangkakan bakal kekal bersama kelab J1, Cerezo Osaka untuk musim hadapan. Beliau menyertai kelab tersebut dari Buriram United musim lalu menjadi tonggak penting di bahagian pertahanan kelab Jepun itu musim lalu. Sepanjang tempoh bersama Cerezo Osaka, Dion Kouls telah mencatatkan 35 penampilan dan berjaya menghasilkan 2 gol dan 2 bantuan jaringan. Beliau turut membantu Cerezo Osaka menamatkan musim terbaru J-League 1 di tempat ketiga menjadikan musim terbaik beliau dalam aksi musim pertama beraksi di Liga Jepun. Makluman dari Transfermarkt menyaksikan kontrak Dion Kouls bersama Cerezo Osaka bakal tamat pada 30 Jun 2027 sekaligus memberikan jangkaan bahawa beliau akan terus kekal beraksi bersama pasukan tersebut bagi musim hadapan meskipun tiada lagi pengumuman rasmi dari kelab Cerezo Osaka. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.